Dan anak tersebutlah yang bernama Syaibah ataupun Abdul Muttalib. Bismillah, salli wa sallim ala Rasulillah. Jadi kita sambung dengan penceritaan persoalan yang bermain di minda pada minggu lepas. Iaitu apa? Apakah hubungan antara kekeluargaan Bani Najjar dengan kekeluargaan Nabi Muhammad SAW yang berada di Mekah? Kat lain tu. Satu kat Madinah, satu kat Mekah. Jadi apa hubungan antara dua tersebut? Untuk mengetahui kisah tersebut, kita perlu kembali pada zaman Sayyidina Hashim bin Abdi Manaf. Sayyidina Hashim bin Abdi Manaf, beliau adalah seorang yang sangat popular. Dia macam MB besar, bayang macam MB besar yang sangat bagi banyak sumbangan kepada rakyat, kepada orang-orang setempat tu. Okay. Sebab yang pertama, Sayyidina Hashim bin Abdi Manaf, beliau ialah orang yang dipertanggungjawabkan untuk bagi minum, siqayah, dan juga bagi makan, rifadah. Okay. Kenapa kena ada sistem siqayah ni? Kan ada telaga Zamzam. Okay. Jawapannya ialah sebab tidak ada. Pada waktu tu tak ada lagi. Kalau ingat video kita yang lama dulu, Bani Jurhum ketika ada orang kalah, keluar, kena halau keluar pada Mekah, dia orang timbus sekali Zamzam. Maksudnya tak dijumpai Zamzam pada waktu tu. Khalsan. Pada tu memang tak ada. Jadi perlukan satu sistem yang bagus untuk bagi minum kepada orang-orang jemaah yang datang mengunjungi Baitullah. Dan juga orang-orang pedagang yang datang untuk ziarah. Kemudian rifadah bagi makan dengan farid. Dia juga yang mempelopori makanan tersebut. Dia juga memperkenalkan rehlah, dua rehlah iaitu Syita dengan Saif. Dia musim sejuk dia pergi ke Yaman, musim panas pergi ke Syam. Pada satu ketika mana beliau hendak musafir ke Syam, singgah sebentar, singgahlah sekejap dekat Yathrib atau di Madinah lah sekarang. Okay, di situ beliau telah menikahi seorang perempuan, seorang wanita yang bernama Sayyidatina Salma bin Amr. Okay, jadi Sayyidatina Salma bin Amr lah daripada keturunannya Bani Najjar. Okay, faham Sayyidatina Salma bin Amr berkahwin dan mengandung kat situ dan melahirkan anak di situ. Dan anak tersebutlah yang bernama Syaibah ataupun Abdul Muttalib. Syaibah ni diberi nama sebab dia ada uban kat kepala. Kecil lagi dah ada uban kat kepala. Dia macam ada orang rambut putih tu kan. Kepala tu kan ada sebahagian orang rambut putih kat kepala. Disebut Syaibah. Syaibah ni maksudnya uban. Waktu tu Sayyidina Hashim sudah bergerak kembali pergi ke Syam. Dan kita tahu beliau meninggal di Gaza. Disebut Gaza lah. Syam kat Palestin. Meninggal di situ kat Gaza. Dan juga sistem yang berada di Mekah. Siapa yang sambung adik-beradiknya kepada Sayyidina Hashim, iaitu Muttalib. Kena ingat ni. Maksudnya kat sini, Sayyidina Hashim ada adik-beradik namanya Muttalib. Kemudian, Sayyidina Hashim juga ada seorang anak yang berada di Madinah. Sayyidina Hashim ada 9 orang anak. Tapi salah satunya ialah Abdul Muttalib lah. Sebab kita nak fokus situ. Pada waktu tu, Abdul Muttalib dilahirkan tanpa pengetahuan sesiapa. Tak ada orang tahu. Orang Mekah tak tahu. Orang Quraisy tak tahu. Adik-beradik dia yang dekat Mekah pun tak tahu. Tahun-tahun berlalu, sampailah 7-8 tahun berlalu. Muttalib pun dah tua, dah uzur. Dah tak boleh nak sambung lagi. Dia punya tanggungjawab dia. Bagi makan, bagi minum kepada jemaah yang datang, kepada pedagang yang datang. Jadi, siapa nak teruskan benda ni? Siapa nak teruskan kerja ni? Sampai dia dengar berita bahawa abang kandungnya iaitu Sayyidina Hashim. Sayyidina Hashim mempunyai seorang anak lagi yang berada di Madinah. Dia sambung episod seterusnya. Boom.